Pada hari ini kita sering memperkatakan program yang berteraskan TVET dan bukan TVET. Dan kalau kita lihat dari segi sejarahnya, program-program yang berteraskan kepada TVET seringkali dilihat sebagai program second class. Seringkali diikuti oleh pelajar-pelajar yang kurang mempunyai kemahiran ataupun prestasi yang baik dalam akademik mereka. Tapi pada hari ini kita ingin maklumkan bahawa program TVET ataupun bukan TVET sudah pun berada di landasan yang sama, di muka surat yang sama, bermaksud sama ada kita memasuki program TVET ataupun bukan TVET, kita sebenarnya mempamerkan kualiti yang sama. Di peringkat kementerian, di peringkat negara, di peringkat dunia sekalipun sudah tidak ada perbezaan di antara mereka yang mengikuti program TVET dan juga bukan TVET. Justru saya ingin memberi galakan kepada pelajar-pelajar khususnya ataupun pada masyarakat kita bahawa pada hari ini sekiranya anda berminat ataupun anda ditawarkan untuk mengikuti program-program TVET, anda jangan rasa kecewa ataupun anda merasa rendah diri kerana program TVET pada hari ini sudah pun diangkat status mereka dibandingkan dengan program TVET kira-kira 20 ataupun 30 tahun. Di peringkat MQA sendiri kita telah pun mengangkat status TVET sehingga bermula daripada peringkat sijil sehinggalah kepada peringkat master dan juga kepada peringkat doktorat. Maksudnya pada hari ini laluan yang disediakan oleh pihak kerajaan, pihak kementerian kepada seluruh masyarakat Malaysia, sama ada laluan TVET ataupun bukan TVET, sudah tidak ada perbezaan dan mereka akan diterima bekerja di mana-mana majikan sama ada dalam ataupun luar negara daripada hasil keluaran TVET ataupun bukan TVET. Jadi kepada mereka yang berminat untuk memasuki laluan TVET, anda seharusnya meneruskan agenda ataupun matlamat tersebut, dan kepada mereka yang menerima tawaran, jangan sekali merasa rendah diri ataupun merasa kecewa kerana realitinya pada hari ini dan masa akan datang, TVET dan juga bukan TVET sudah pun berada di landasan yang sama dan kedua-duanya mempunyai potensi yang besar untuk terus maju di masa yang akan datang sama ada di persada nasional ataupun antarabangsa.